Alright, Assalamualaikum. So hari ni abang nak kongsikan cara abang pasang enjin air SIMG PZ750. Alright, so jomlah tengok abang buat macam mana. Okay. Okay. So sekarang abang dah prepare semua barang yang abang akan pakai. So ni enjin SIMG. So SIMG ni abang pakai model PZ750. Dia punya horsepower dia 1 horsepower. So dengar dia orang ni cakap memang enjin ni power lah. Kalau untuk nak kuatkan lagi rumah tu, kalau ada 2 tingkat, rumah 2 tingkat, eloklah pakai SIMG 750, PZ750. Abang ni pakai sebabnya telaga abang tu jauh dengan rumah. Sebab telaga abang duduk dekat rumah kakak. So kena pakai yang power lah sebab nak push air daripada rumah kakak sampai rumah. Abang ni dalam ada dekat dengan 50 meter juga kot. Lebih kurang lah 20-30 meter macam tu lah. So abang kena pakai enjin power lah sebab dia punya tekanan tu dia nak push air jauh. So sekarang ni abang dah prepare lah semua barang-barang yang abang nak pakai. So untuk korang tahu, enjin SIMG ni 750 ni dia punya pipe intake dengan outlet dengan inlet dia pakai pipe size 1 inci guys. So maknanya enjin ni power lah. Dia pakai 1 inci. Maknanya yang masuk ke telaga tu batang pipe 1 inci. Yang keluar pun 1 inci. Cumanya sistem pipe kat rumah abang ni pakai 3/4. 3 suku. So yang inlet ni abang akan adjust lah untuk sesuaikan dengan sistem rumah abang. Takkanlah abang nak buang semua pipe kat dalam rumah ni, nak pakai yang 1 inci, susah lah. So abang pakai yang asal je, pipe 3/4. 3 suku lah, orang panggil 3 suku. So kita tengoklah macam mana abang buat ni, detail dia. Alright. Okay, ni enjin air abang beli SIMG dalam 500 lebih dekat Shopee guys. Ni model PZ750 SIMG. Dia punya output dia, power dia lah 1 horsepower, 0.75 kilowatt. Alright. So kalau tengok dekat in dengan out ni, dia pakai pipe 1 inci guys. Pipe 1 inci. So abang beli dia punya ni guys. Ini dia ngam masuk. So abang beli batang pipe ni 1 inci lah. 1 inci abang potong jadi 2. 19 kaki tu dah potong bagi 2 sebab nak masukkan dalam kereta. Panjang sangat, so potong 2 untuk masukkan dalam kereta. So kat sini ni masuk ke pipe, pergi ke telaga. Cumanya dekat ni foot bar letak kat ujung ni. Nanti abang akan sambung lah guna penyambung ni untuk sesuaikan dengan kedalaman telaga abang tu. Cumanya dekat ujung nanti, kat ujung ni abang letak yang apa ni, connector ni, yang male dengan female. Nanti korang boleh tengok lah, sebab nanti bila kita nak back key engine ke apa, kita boleh buang dekat soket ni, dekat connector ni.
So tak payah potong lah. So kiranya nanti kalau abang nak baiki ke nak apa ke, tak perlu potong lah pipe PVC tu, rugi. Dah potong kena beli penyambung pula. Kalau ada yang ni, yang kat dalam telaga tu, kita pusing saja. Pusing untuk buang batang dalam telaga tu. Senang. Alright. So yang dekat outlet pula, abang pakai yang ni guys. Dia punya terik ni 1 inci ke 3 suku pipe poli. Untuk outlet ke rumah abang terus pakai pipe poli. Supaya senang nanti nak buang pipe, ketatkan longgarkan dia punya ni je, buang pipe. Untuk kita nak baiki enjin ke apa, senang. Dekat inlet tadi pun sama juga. Kita bukakan ni je, buka connector ni je yang batang pipe dalam telaga tu. So senang lah, nanti tak banyak kerja. Alright. So tu je lah yang yang perlu ada untuk nak sambung enjin air dengan pipe. So yang outlet tadi abang pakai 1 inci ke 3 suku guys. Sebab kat rumah abang ni memang pakai pipe 3 suku. So beli yang macam ni dah siap dah. Dia dah convert dah daripada 1 inci ke 3 suku. Senang. Terus pakai pipe poli ke rumah-rumah lah. Alright. Cumanya enjin ni dia pakai pipe 1 inci. So air disedut ni power lah. Lepas tu pergi ke rumah dengan pipe 3 suku. So memang akan laju lah nanti. Alright. Okay, barang-barang yang perlu ada tadi kan. Tadi dekat inlet tadi, yang dalam telaga tu abang guna connector male dengan female. Supaya nanti kita boleh keluarkan batang pipe dalam telaga tu, buka kat sini je, tak perlu potong. Yang dekat outlet pula guna yang ni. Ini direct converter daripada 1 inci ke 3 suku pipe poli. Dia ada jual guys, kat kedai ada jual. Okay, macam ni. Lepas tu kena sediakan lah, macam abang ni beli penyambung. Sebab batang pipe dah pendek dah potong dari kedai untuk masuk dalam kereta. Beli yang ni. Lepas tu ada L, sebab yang nak masuk dalam telaga tu kena L lah untuk pergi ke enjin. Ini masuk dalam telaga, yang ni pergi ke enjin. Lepas tu ada foot bar. Foot bar ni dia guna connector juga. Kena beli juga ni untuk masuk kat sini. Lepas tu kena beli white tape. Lepas tu gam lah. Kena ada lah gergaji besi ni untuk kita nak potong. Okay, so jomlah kita pergi pasang. Alright. Okay, abang dah sambung dah dengan foot bar, dengan connector ni. Okay, abang ukur dengan pipe asal dalam telaga. Abang ukur sebab tak nak nanti senang kita masukkan dalam telaga tu, dah ikut ukuran dia lah. Tak sampai cecah tanah lah, nanti kan pasir pula masuk. Okay, lepas tu ni abang cakap tadi ni, ada 2 connector ni, male dengan female, masuk kat sini. So nanti senang kalau kita nak baiki enjin, kita buka kat sini saja. Kita longgarkan kat sini saja, tak payah potong. Kalau kita buat terus, nanti nak kena potong, nak kena sambung lagi. Lepas siap baiki enjin tu susah lah. Buat macam ni senang. So lepas ni ada sampai sini, mungkin ada L pergi ke enjin. Alright. So dekat enjin pun abang dah masukkan white tape semua ni, dah ketatkan. Sebelah sini untuk pergi ke telaga in, sebelah sini out untuk pergi ke rumah. Tapi kat sini ni abang dah pakai dia punya adapter 1 inci ke 3 suku. Sebab rumah abang pakai sistem 3 suku. So yang ni perlu dah sambung lah.
Yang ni masuk ke telaga. Pergi ke tempat yang kita buat tadi. Alright. So abang nak pergi ke telaga lah. Alright. Alright, kita dah siap dah pasang. Yang ini daripada telaga. Daripada telaga ni untuk sambung ni ada kat bawah ni. Nampak tak? Sekejap. Ni yang ada konektor tadi tu, kita boleh buang. Kalau kata kita nak baiki enjin, kita buang kat sini. Senang. Untuk outlet pula macam ni. Guna pipe poly je. Pipe poly 3/4. So beli konektor ni yang daripada 1 inci terus jadi 3/4. Untuk pergi ke rumah lah. Cuma yang ni je, yang inlet ni dengan pipe 1 inci. Terus 1 inci sampai dalam telaga. Alright, so kita test. Kita test tengok air. Ya. Okay, air kuat. Alright, settle. Okay. Alright, itu je lah cara nak pasang enjin. Macam tu je. So enjin ni dia memang waterproof guys. Sebab dia punya cover ni dia tutup semua. Dia tutup enjin semua, dia tutup semua. Sini memang dia sekali dah. Memang tak masuk air lah. Alright.